Dua malim gunung yang terbabit dalam tragedi kematian seorang pendaki Mustaqim Mansor, 34 tahun di Gunung Liang Perak digantung tugas sementara. Timbalan Pengarah Pembangunan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP, Muhammad Yusaini Muhammad Yusof berkata beliau telah bertemu dengan kedua-dua individu terbabit. Menurut Yusaini, tindakan itu diambil bagi memudahkan kedua-dua mereka memberi kerjasama kepada semua agensi penyiasat seperti polis, bomba dan jabatan hutan. Memetik sinar harian, beliau berkata tindakan itu perlu bagi memastikan setiap pihak diberi peluang memberi penjelasan dan bagi mengelak sebarang prejudis. Katanya JPNP akan menjalankan siasatan menyeluruh bersama pelbagai agensi berkaitan bagi meneliti punca sebenar kematian Mustaqim. Laporan lengkap kemudian akan dibentangkan kepada Ketua Pengarah Perhutanan Malaysia untuk tindakan lanjut. Jabatan Perhutanan juga akan menilai semula keseluruhan prosedur keselamatan termasuk penggunaan teknologi pengesanan atau chip lokasi bagi memperkukuh sistem pemantauan di laluan gunung berisiko tinggi. Terdahulu, jasad Mustaqim ditemukan pada jam 3.30 petang pada 16 Oktober dan jenazahnya dibawa keluar dari gunung berketinggian 1,933 meter itu menggunakan helikopter AW189 milik Pasukan Khas Udara Bomba keesokan harinya. Allahyarham memulakan pendakian pada 10 Oktober dari Bukit Fraser, Pahang dan kali terakhir dilihat di puncak gunung berkenaan sekitar jam 10.30 malam Selasa dan dilaporkan mengalami sakit kaki serta ditinggalkan keseorangan.